Baik, aku nak try Osola punya interior cleaner ni. Jom kita try. Yang ini dia kata 2 kali lagi powerful, dia kata kan. Okay, yang ini kita try dekat lori. Kalau tak powerful, aku buang benda ni. So, jadinya, kalau tengok kat sini Alright. So, kita nak bersihkan bahagian mana dulu? Saya rasa saya nak bersihkan dekat bahagian PVC dululah Ini bahagian kepala dia, nampak tak ada hitam-hitam ni apa semua sekali. Sembuhkan sahaja macam saya buat ni. Boleh nampak So, lepas sembuh, biarkan sekejap. Okay, ambil kain, lapkan dia. Hilang, babe. Hilang, babe. Bersih, babe. Okay, so yang ini simple lah. PVC mungkin lap-lap boleh hilang apa semua sekali. Aku masih lagi tak percaya. Okay, kita try dekat sini. Dia tengok kat sini, kita sembuhkan dia. Sembuh. Kalau nak bersih lebih bersih, kau kena pakai brush. Okay, kau kena pakai brush. Okay, bersih, sembuh. Lepas tu kau lap. Okay, lulus, babe. So, kau tengok ni. Gosok sikit je terus putih dah. So, yang ini kau boleh tengok dekat dalam beg kuning aku. Okay. Assalamualaikum.